Okey, macam mana TM nak buat report issue? Pergi ke menu, Tegamat, report issue Tegamat. Report issue. Kita ada fuse kategori report issue. Bahagian produk return. Bahagian ini adalah untuk TM return produk kepada HQ. Pertama sekali, TM perlu mendapatkan form produk return daripada pihak HQ. Seterusnya, pastikan expiry date melebihi sekurang-kurangnya 3 bulan ke atas. Sekiranya TM menghantar 3 bulan ke bawah, TM perlu membayar produk tersebut kepada pihak HQ. Cara penghantaran kepada HQ, TM dibenarkan menggunakan apa-apa courier dan kos penghantaran ditanggung oleh TM sendiri. Selepas pos kepada HQ, TM perlu membuat report issue dan masukkan nombor tracking di report issue. TM boleh meletakkan stok tersebut di stok letak di kedai. Selepas sampai di HQ, proses semak stok akan mengambil masa 2 ke 3 hari waktu bekerja. Jika kesemua stok diterima dalam keadaan baik, dan HQ akan menolak stok tersebut dari stok letak di kedai TM.